Akui beremosi dan terlanjur kata kakak pemandu Honda Jazz mohon maaf. Kepada pihak keluarga mangsa. Kakak pemandu Honda Jazz yang melanggar lampu isyarat di Jalan Persiaran Senawang 1 sehingga mengakibatkan 2 remaja maut tampil membuat permohonan maaf secara terbuka kepada keluarga mangsa dan orang ramai. Wanita yang dikenali sebagai Nur Atirah Najwa itu berkata, dia akui menyesal dengan kenyataannya yang meminta keadilan buat adiknya sedangkan ahli keluarganya itu menjadi punca kepada kemalangan ngeri tersebut. Katanya lagi dia tidak dapat mengawal emosi dan berharap orang ramai khususnya keluarga mangsa dapat memaafkannya atas kekilafan yang berlaku. Terdahulu tular di media sosial beberapa tangkap layar yang memaparkan luahan seorang wanita yang dipercayai kakak kepada pemandu kereta Honda Jazz merempuh 2 remaja selepas melanggar lampu isyarat. Dalam tangkap layar itu, wanita terbabit membuat luahan mengenai keadaan adiknya yang sedang kritikal akibat kemalangan ngeri tersebut dan tindakannya menuntut keadilan telah mengundang perdebatan netizen di media sosial. Sebelum ini, Ketua Polis Daerah Seremban, Asisten Komisioner Muhammad Hatta Cik Din telah mengesahkan pemandu Honda Jazz tidak mempunyai lesen memandu. Assalamualaikum. Saya Nur Atirah Najwa, kakak kepada pelaku yang terlibat dalam kemalangan di Senawang. Saya ingin mohon maaf kepada pihak keluarga mangsa dan semua rakyat Malaysia atas posting dan komen yang keterlaluan sehingga membuat semua marah. Saya sedar saya telah posting dan komen tersebut dalam keadaan yang emosi. Saya betul-betul minta maaf dan saya menyesal.